Hari keempat kita di Vietnam. Kita nak makan morning ni, pagi ni hotel kita di Alunan sediakan makanan untuk breakfast. So kita makan dekat hotel. Okay, jom. Jagung, nasi goreng. Hujung hari tak? Vietnam roll. Coba gulai daging. Gulai. Nasi goreng. Boleh lah lagi. Tapi tak pedas. Ini something yang spicy. Ini ayam kari. Ayam kari. Macam ni ketiau, ha? Macam susu kot tau. Macam puding karamak, puding ke? Ketiau dia besar lah. Okay lah. Kan, okay kan? Satu RM20, boleh 10 satu rumah satu. Oh, kamar ke belakang, yang ke depan. Vietnam. Okay, sekarang kita berada di tempat shopping. Ni adalah shopping dekat Mekong. Mekong ni shopping dia murah sikit daripada dekat Malaysia Street lah. Banyakkan baju sini dalam satu baju RM20. Kalau dekat Mekong, dekat Malaysia Street dalam RM25, RM30 lah. Kalau nak beli boleh datang kat sini, Mekong kedai. Kalau tengok, kalau baju telekung 6 pasang 200. Murah lah kan. Okay, kita shopping dulu. Bye. Set tangkapan kita hari ini RM1,900. Update seterusnya. Next kita di aktiviti seterusnya macam jetty untuk kita pergi naik sampan ke area sungai di Mekong. Dia akan bawa kita pergi ke Paya Bakau. Pasal ada macam kawasan-kawasan kampung macam tu lah. Nanti saya buat video, kita tengok. Jom, let's go. Ini sampan boat yang kita akan naik tu. Banyak boat ni. Ni ada jualan-jualan juga. Ya. Dia kata nak beli topi-topi tu. Okey. Aktiviti seterusnya, boat, menaiki boat untuk pusing-pusing di sekitar sungai Mekong. Dengan panas, alamak, kita pakai glasses. Okey, kita dah bersedia untuk ke Mekong. Kat sini cantik lah ada boat. Được không? Okay, get ready guys. Oh my god. Dengan cuaca yang panas ni. Kalau hari pakai di negeri. Ukir namamu di awan gunung Jember. Disaksikan laut daun niur melambai. Jauh pandangan pengunjung dawai. Terkenang peristiwa. Maksudnya apa? Sungai Tingku, yang
Keilan. Tak ambil pun air dalam. Sampai kat sini kita akan minum teh herba. Dia akan buat teh herba dengan anu madu. Lagi dia nak dengan ni. Cakap jujur. Perempuan tu dengan saya. Takkan tidak PO lah. PO lah paling lawa. Saya nak bengkak bibir hang cakap. Ni sekali pagi ni yang bengkak ni. Okey. Saya nak tunjukkan ni serang lebah. Lebah ni dibagi 3 jenis. Okey, yang mana dapat beritahu saya lebah jantan, macam mana kita nak bezakan lebah jantan? Lebah jantan mesti colour dia gelap. Aduh, cari colour yang terang. Kejap nak buka cermin mata. Nampak. Salah. Saya rasa lebah jantan kecil sikit daripada betina yang besar. Salah. Cik Hanafi? Ada sama je semua. Okey, salah. Semua jantan. Semua jantan. Tak ada. Okey. Saya nak beritahu anda semua, ni ialah lebah pekerja. Lebah ni dibagi 3 jenis. Lebah pekerja, lebah jantan dan lebah queen. Lebah banyak-banyak yang kita tengok ni ialah lebah pekerja. Lebih pekerja tak ada jantan. Okey. Lebah pekerja ni, lebah ni satu hari dia boleh terbang 1 hingga 4 km untuk dapatkan madu di sekitar pulau ni lah. Mungkin ke pulau-pulau lain juga dia akan pergi ambil madu lah. Okey. Dan tempoh hidup dia hanya 60 hari sahaja untuk seekor lebah pekerja macam ni. Okey. Dan makanan dia ialah madu. Okey. Yang kedua ialah lebah jantan. Lebah jantan ni kita nak bezakan dia lah. Jangan jatuh tak faham je. Lebah jantan ni kalau kita nak bezakan dia ialah dia tak ada jarum dan warna dia seakan-akan lalat. Warna dia hitam. Okey. Dia punya kerja dia makan tidur kahwin. Selepas dia kahwin dia akan mati. Tapi tempoh dia kahwin tu lebih lama daripada manusia lah. Dia boleh berkahwin dengan lebah queen berjam-jam-jam. Tapi lepas dia kahwin tu dia mati. Okey. Makan ngamuk bukan senyum lagi dengan saya macam ni muka. Serius. Antara dua ni mana cantik? Tiba. Cuba cakap jujur sikit. Saya dengan dia mana lawa? Biarlah sebab dia hari-hari makan madu. Hang ni janganlah dekat. Dia muka cerawat. Pakai iPhone pula tu. Minum teh. Tengok dari tadi tak tengok pun cara dia mancuk teh. Letak madu kasturi dengan tu. Tengok kulit dia mulus halus. Mempersilakan Fauzia, Hanifah pula. Hanifah ni. Jangan lupa cawan. Cawan kita. Hai, mana dia? Tolong minum je. Orang ni tahu untuk apa tu? Tu untuk followers naik kalau bukan mak dia. Okay, kita try kita minum one shot. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Saya pun bismillah no. Dah lah. Bunda makan bulan ni sama ke? Susu madu. Sama ke kulit lam. Royal jelly lah tu susu madu. Name sabuk. Air liu lebah. Royal jelly. Susu Hanifah ada. Pisang madu lah. Bukannya ni ke madu? Bukannya tu ke madu? Itu madu-madu. Ini madu. Pisang ni boleh beli. Madu. Ini dia bagi rasa royal jelly. Mana pula ni? Kita jalan-jalan di sekitar kampung di pulau ni, Pulau Unicorn nama dia. Dia ada 4 pulau. Pulau Naga, Pulau Kura, Phoenix dengan Unicorn. Sekarang kita berada di Pulau Unicorn sebesar 12 km. Kalau pulau yang lagi 3 tu dalam 1-2 km saja, kecil. So tak ada penempatan, cuma dia tokong. Buah dia boleh tak? Oh, dia buat kering. Dia buat kering.
Kelapa tu buat kering atau buat goreng? Kelapa buat penyimpanan ni. Buat tabung. Ada juga bangkuk-bangkuk. So kita nak duduk makan. Hanifah pula. Fazilah. Hani paling lambat. Fazilah. So kita nak ronda-ronda ni. Duduk depan dengan abang driver. Tak sangat elok kedap. Aku bincang je bang. Orang kiri dia pakai jiwa kain ni. Tapi dia kerja sama tau, dia pusing dengan muka kita. Dia nak enjin banyak-banyak. Angin lagi kalau naik kuda panas. Oi, sudah laju. Tu ingat. Kalau driver ni muka para si tarik pintu okey kan? Apa-apa hari ni duduk macam tu. Izul. Tak jaga macam ni. Izul macam ni. Jadi tak sip. Tadi nak bagi barang. Saya apa ikut saya tau. Hampa jangan berhenti-berhenti beli tu. Sebab bukan customer. Kalau bukan customer ni, maksudnya saya ada point saya. Kalau point saya, tempat yang saya singgah tu dia akan jual murah bagi saya punya customer. Faham tak? Hanifah. Kita sampai di kawasan untuk tengok makcik-makcik buat persembahan. Nhớ nghe đời này gái xưa chân mịch cho lòng vuông đâm trong nắng vàng luôn cánh khi lòng hai đời xanh tóc dòng sông thanh nghe đùa trao liền trên năm thanh. Kita jalan-jalan di sekitar kampung. Oh, ni ada limau Bali. Pokok buah naga. Jambu ayang. Ayang. Ni buah sukun. Sedap oh. Buah petak kucing. Weh, macam-macam buah dia. Buat ambra? Limau. Buah ambra. Ajin oh. Pokok, kalau macam-macam pokok buah kat kampung best. Ni apa durian apa? Oh, durian Belanda. Kỳ vậy? Sao chị hay nói nghỉ lơ Tết về 3 ngày đông lắm. Tak dapat pagi. Kami đi lắm. 4. Okay, kita nak rasa kita punya ayam. Buah nipah. Sedap. Dia ayamnya tapi buah isi ni. Ni kenapa sini? Sayau nó nè đến nè. Ni thôi cậy đi. Quả rồi. Thôi cậy. À bang. Giống như Hai. Faham? Boleh? Boleh. Duduk ke depan. Ke depan sini. Ya. Lemah lembut saja. Nipah. Ambil gambar saya. Afi ambil video saya. Bukan merayu nak pergi dengan Dia tak bagi ni pun topi.
Hai. Allah. Nak juga akhirnya kan. Walaupun Nak awal lah kita nhìn kan. Tengok pusing tengok. Sana. Aduh, tengok mana. Bye. Bye. Kết rồi. Quá trời nữa. Tu panggil bukan rezeki Lấy dia. chai nữa còn ăn lấy gì nữa. Apiah. Hả? Bukan rezeki dia. Kalau tidak, kalau Bukan rezeki dia. rezeki hang. Bukan rezeki dia. Pak kita. Ni, siapa tahu ini daun apa? Kiambang. daun teratai. Friendly. Semua Oh, kita salah. dapat ni. Betul. Diambang. Satu lagi nama pernah dia tengok pun. Keladi Bunting. Nah, cik. Makcik. Apa dia tu godek? Hang ni. Kecil. Ya kan biar awak ke apa? Okey. Tarik ni. Tak gila. Tarik ke belakang. Okey. Nyam. So kita jalan. Hai Fendi, kayu. Besok aku kayu. Kayu lah kalau nak. Experience. Tapi aku tak nak rekod. Macam mana nak rekod? Tu rumah Mekna. So kita nak try menggayuh. Mekna. Bukan nak lah. Mekna. Mekna. Jadi orang tempatan. Mekna. Sorry ya. Kalau terkenal ke, tak jadi ke. Dia janganlah angkat macam tu. Dia ni junam bawah. Ha. Kalau minta tolong bahasa Thailand depan Pontara. Minta tolong. Cuy. Fauzia kita cakap. You guna suara Fazila. Guna suara Fauzia. Itu nama Fendi. Suara Fendi. Suara Pak ni. Fauzia. Cuy. Lagi pakcik tu. Dia bagi satu. Saya hantar semua video dalam grup ni. Balik Malaysia mana ni? Diam je. Jom kita nyanyi lagu semangat. Lagu semangat, lagu ni. Lagu Dikir Bakat, Dira Bakat. Dira Barat, apa Dikir Barat? Ya. Sam. Thôi. Macam mana Dikir Barat? Dikir Barat. Malam. Dikir Puteri. Bermohon sembah. Ish, ya Allah. Dia sodok kepala aku dah hari weh. Aku dah kata pakcik tu buat macam ni lah. Okey, aku dah pegang kita tengok tadi dia pegang Selesai aktiviti kita hari ni mendayung sampan. Oh, dia lagi besar bot dia. Tahu apa dia? bot. Kita dah habis aktiviti kita hari ni. Untuk buat sampan ni kita pergi aktiviti lain pula. Nak tengok apa aktiviti kita selepas ni? Jom, let's go. Kita gula lah. So yang ni kalau ada orang gula tinggi pun dia makan sebab dia manis dari kelapa. Kita manis dari gula. Ini bila dah sejuk dia masuk dalam acuan. Saya bagi rasa sikit. Ni. Dia masih panas. Sedap lagi. Makan sampai kenyang tak perlu bayar. Bila nak beli baru bayar. Masih lagi panas ada punya ni. Bila masuk dalam acuan dah sejuk dipotong. Bila dah potong. Dah tu pergi sekejap. Cik, Kak Leha. Lepas tu dia keras, dia akan buat tusuk ni lebih keras. Bila dah keras baru potong. Potong baru balut dengan ni manual. Manual packagingnya. Senang je buat tu. Lepas tu boleh dijualkan di pasaran. Betul ni. Tak apa, yang penting bagus. Kau nak pergi. Ya kau. Ya, itu dulu. Tadi dia yang nak handsome ni nak driver tu kan.
Kita sampai di masjid di Sungai Mekong untuk makan dekat sini. Sebab dalam masjid ni je ada yang makanan halal. Dia makan dekat dalam masjid. Duduk sini lah, sedikit. Boleh. Di sini ada masjid dan juga tempat Kita nak makan. duduk sini, sini ya. Sini ya. Oh, panas. Menu untuk hari ini. Ya. Dia dah ambil satu. Nah, Kenapa nak susun tadi? Tak apalah. nah. Dah makan separuh dah. Aku tak ingat nak review. Salah. Dah makan separuh dah. Lapar sangat. Dah ada ayam, ada kari, ada udang, ikan dengan mangga, pelak acin. Makanan sedap. Tapi dia macam ya, tasteless. Macam ayam-ayam, sayang. Dia okey lah, boleh. Sedap memang kari gulai Kelantan. Hasilnya macam ni. Kari yang cair ceroy. Sup dia pun ceroy. Macam sup yang rasa ayam. Mari boleh dah untuk minum menu diet. So kalau betul-betul yang Kita makan dulu apa-apa yang kita tak. kan. Habis pula next seterusnya tempatnya kita akan pergi. Bye. Wire elektrik ni tak lebih kurang Thailand jugalah. Besar apa tu. Syok mampu. Ni je. Last day. Pegang. Cepat. Atau Sorry anh vô đi. 1, 2, 3. Bazila, mana Bazila? Okay, today dah habis aktiviti yang tu. Kita free and easy. Kita boleh buat apa saja yang kita nak dekat Ho Chi Minh ni. So sekarang kita on the way nak pergi ambil gambar dekat Benteng Market ni yang jam tu. Lepas tu kita nak pergi cafe apartment. Lepas tu kita nak pergi Saigon punya mall. Jalan kaki je dekat dengan hotel kita area sini. Okay, later kita pergi tengok apa menarik dekat mana-mana yang kita pergi nanti. Saya akan tunjuk dekat video nanti. Ini ya. Oh, okay. Atau isu kita sabar. Nak hujan Okay, sekarang kita kat Saigon Square. Jom kita tengok apa yang ada dalam Saigon Square ni. Dia actually lebih kurang Benteng Market tu je. Actually kat sini dia banyak jual barang sama yang dekat Saigon tu, dekat Benteng tu. Sorry. Baju, bag sama je. Itulah macam duduk jalan-jalan ramai yang macam rio-rio tapi tak boleh beli. This one for you. Ni gelang ni tak orang beli. Kata nak beli gelang. Cantik ni. Tu dia. Oh. Okey, kebanyakannya baju yang kat sini branded tapi bukannya ori lah, sudah kopi ori. Lepas tu menanyakan kita tak nak beli lah sangat, tak menarik sangat. Kita dah jalan saja. So kita nak pergi ke cafe apartment.
destination is Apartment Cafe. Yeah, Apartment Cafe. Cepat ambil gambar dulu. Kita kita naik atas. This is the Apartment Cafe. Tak tahu. Alamak, hujan lah. Kita dah lari pada hujan. So hujan. Dekat luar hujan. Sebentar kita nak ni masuk ke coffee cafe tu, kita masuk kat sini dulu. Lagi kena aircon panas lah. Ada kedai buku di bawah cafe ni. Tapi bahasa dia orang lah. Bahasa dia orang. Banyak kan bahasa ni lah, Vietnam lah. Kalau kita jalan-jalan dulu, nanti nantilah kita update. Bye. So pakai naik light lift sesak lah. Cantik lah. Kebanyakan kat sini cafe, entrance dia belah seberang. So kalau kita nak tengok ke depan, kita kena masuk salah satu cafe pada tingkat mana-mana kita nak. Lepas tu kita makan, lepas tu baru dapat entrance ataupun balcony. Dia pun balcony just now yang kita ambil gambar tadi tu. Ni semua ni entrance lah, tapi ada decoration cantik. Percent drinks. Ini famous dekat Japan. Dia minimize. Ini 21 gram. Antarctic Vietnam coffee is right here. Okay, ni original Saigon Oil. Kita minum kat sini lah. Wih, cantik lah garden-garden macam ni. Love the concept. The garden dia so love. Saigon Oil Cafe. Gila ni. Menuju sah. Nenek tak standard. Saigon Oil. Saigon ni cafe Saigon lah. Cantik ya. Hi, hello. Where the order take from here? Nak duduk luar ke dalam? One this one this, and one this. Yeah. Total how much? This is 200. That's right. Total 200.
Thank you. Okay. Thank you. So, kita nak rasa kita punya kek daripada Saigon. Itu Saigon tak tahu. Kek daripada Saigon dan daripada chocolate Oreo blenders, ice blended. Okay. Dan ini kek coklat. Kita kata tadi sedap. Macam kek layer, kek batik. Kek layer dengan coklat topping kat sebelah kiri. Sedap, tak muak. Sedap. Jadi kita makan dulu. Apa-apa nanti kita update ke mana pula. Okey? Sedap. Ni kita punya view kat atas daripada kedai ni. Kedai kita kan. Bawah ni dia bawa ambil gambar kita. Kita jadi artis kejap. Rasa ni ada view bangunan dengan hospital area. Sini semua area Baik Lam lah. Area Saigon. Sana ada McDonald's. Bangunan lepas tu cuaca nak hujan. Tadi kita dah hujan dah tadi. Ini apa? Coklat je pun. Ini nak angkat apa? Aku bumi kan. Okay, ni makanan dinner kita. Ayam goreng, ikan goreng, telur goreng, bendi goreng dengan rasam. Ikan goreng, ayam goreng.
tu yang special. Rasam. Rasam betul tak betul? Aku potong dah. Dia ada telur, bendi, Ambil dah telur. Ambil dah. kita ada timun, terung. Ayam nak tak? Nak ayam. Itu ikan lah. Jatuh bawah tu. Nak ikan tu apa? Dia macam asam pedas lah. Ya, rasam tadi. Rasam ni macam asam pedas. Kita asam pedas. Asam pedas lah. Dia tak kurang tu pedas. Sedap lah. Sebab hujan. Ikan. Makan benda panas-panas tu Jadi sedap. ayam. Kurangnya ayam. Sedap. Sedap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Lagi. Kuat lagi. Udah yuk. Dalam lagi. Yeay. Puasa mai. Ada bukan puasa lah. Dia pakai lari habis. Simpan tak? Tak boleh nego kaki lima. Kedai-kedai biasa ada lah. Kaki lima tak boleh buka. Yeay, buka balik nego. Okey. Yeay. Meriah lah weh malam-malam. Apa tengok lah meriah malam-malam. Seronok lah.